Jom kita tengok, patut bayar habis hutang rumah 3% atau simpan duit dalam ASB yang bagi pulangan 5%? Kita selalu dengar, baik cepat-cepat selesaikan hutang. Tapi, kenapa ada yang sengaja tak buat macam tu ya? Adakah mitos langsai hutang cepat-cepat ni sentiasa jadi pilihan yang paling bijak? Jom kita siasat. Sebenarnya ada satu konsep kewangan yang penting sangat di sebalik strategi ni. Konsep tu namanya kos melepas. Maksudnya potensi untung yang kita rugi bila pilih benda lain. Jadi kuncinya kat sini, kita kena bandingkan kos pinjaman dengan pulangan pelaburan kita. Okey, jom tengok nombor. Katakanlah pinjaman rumah cuma 3%, tapi dividen ASB boleh dapat dalam 5%. Nampak tak beza 2% tu? Itulah kos melepas kita kalau kita bayar habis hutang awal-awal. Jadi, macam mana nak buat? Senang je. Ikut 3 langkah mudah ni. Nampak? Pelaburan kita jana lebih banyak duit berbanding kos hutang. Jadi, kita dapat untung bersih. Senang cerita, duit kita bekerja lebih kuat bila melabur, bukan bila sibuk bayar hutang rendah. Strategi ni sebenarnya mengubah cara kita fikir pasal hutang. Bukan semua hutang tu jahat kan? Akhir sekali, persoalannya, adakah semua hutang itu betul-betul satu beban? Fikir-fikirkan.